Assalamualaikum. Untuk video kali ini kami ingin berkongsi perjalanan kami ke UK, Turki dan Europe pada bulan September 2025. Untuk trip kali ini kami pergi bersama jiran Nexus, Lisa dan anak-anak bersama Kimi sebagai tour guide untuk memudahkan perjalanan kami. Ni first time dapat masuk lounge secara percuma. Untuk sesiapa nak masuk juga, you can scan apply Infinite card, credit card for any banks lah. Macam saya ni melalui Maybank card. Untuk bawa anak secara percuma, boleh register Smart Traveller app and claim waktu nak masuk nanti. Abang kat train nak naik kapal terbang. First time abang naik tapi best. Adik pun suka naik. Walaupun bercuti tapi kumon pun kena buat. Kalau tak nanti cikgu kumon marah. Raja kena buat. Mak ayah dah bayar, buat je elak-elak. Okey. Adik pun kena buat. Ini baru nak masuk kapal terbang. Nanti adik duduk dengan Umi dengan abang. Adik naik kapal terbang Turkish Airlines. Lepas tu adik duduk tepi tingkap. Best, boleh tengok movie, main game. Ni kapal terbang nak naik dah. Adik tak takut pun. Untuk anak-anak disarankan untuk bagi makanlah gula ke apa-apa saja untuk elak telinga tu berdengung atau berdesing. Ni makanan dalam flight. Okey, best. Ni Umi yang tangkap gambar adik tidur. Banyak je sebenarnya entertainment dalam Turkish Airlines ni. Oh ya, abang dia tak mau tidur sebabnya dia duduk tunggu makanan sampai. Tengok tu, dia sanggup keluar kepala ni 100 kali nak tunggu makanan ni sampai. Abi dia duduk belah sana. Sampai Turki dah. Ni adik dekat airport kan. Apa adik yang memalu? Tak. Ni adik nak pergi tu Istanbul. Okey, tour Istanbul ni free. Cuma bila kita dah landing, kita just terus pergi kaunter tour Istanbul. Cumanya dia ada certain time lah. Better kalau nak book flight tu yang lebih daripada certain hours. Macam tak silap untuk join tour Istanbul ni kita perlu transit dalam 8 jam. Free je. Abang naik cruise tu best.
abang ambil gambar depan krus. Istanbul. And Ini abang tengah after the duduk kat mosque, you can dalam see beautiful krus. tower in blue Dia, color. dia punya udara See that? sejuk, segar. So the tower, it's actually the first fire tower ever built in history. And that's very interesting. Today, it's actually have a one function. The color has a Ini pemandangan di luar krus sejuk. Hai, Pisumi. Untuk package ni kami pilih yang Bosphorus Cruise ni lah. So dia akan bawa kita naik dalam sejam itu. Package yang kita pilih ni termasuk makan. Since package kami ni dah melepasi waktu makan malam, so dia orang bawa kita makan dekat restoran. Ini tempat makan dinner abang. Semua free. Semua free. Ada variety of makanan lah, antaranya macam baklava, ada roti, kemudian dia akan bagi nasi dengan ayam. Tak tahulah nasi ke tak yang ni. Ini abang tidur kat airport. Waktu ni abang tak ada kat hotel. Abang tak ada hotel lagi. Dah tahu ni lah kat airport. Time ni abang ngantuk sangat. Sampai Abi pun kena tarik. Inilah suasana dekat airport Turki, Istanbul, Turki. Time ni nak ke London dah. Selepas sehari dekat Turki. Okey, sebenarnya waktu nak ke Turki hari tu, flight ada delay dalam 40 minit. Disebabkan flight delay tu, kami dapat free food provided by the Turkish Airlines. Alhamdulillah, ni kami dah selamat sampai ke London. Kami turun dekat London Gatwick. Okey, dari airport London kami akan ke St. Pancras Station menggunakan Thameslink. Untuk kos train tiket ni dah termasuk dalam Eurail Pass. Tiket yang kami akan gunakan sepanjang trip ke Europe. Jadi kita kat mana? London. Tahu lah sekarang. Kat mana? Tu London. Pancras. Ada dok, ada dok. Ni kami dekat St. Pancras Station. Kami akan menaiki Eurostar terus ke Brussels. Okey, untuk tiket Eurostar pun dah termasuk dalam Eurail Pass. Cumanya untuk Eurostar seat reservation is compulsory. So nanti you guys just bayar seat reservation, which much cheaper lah kalau beli the whole ticket.
you guys, let's say nak book nak buat seat reservation dekat Eurostar, make sure pilih seat berempat, which depan-depan, senang nak makan nanti. Alhamdulillah, ni kami dah sampai Brussels Midi. Ni adalah pengalaman kedua lah untuk saya dan suami ke sini. Macam biasa, kalau dah backpackers, inilah mengangkat dan menarik beg. Nasib baik anak-anak boleh diharap. Ni one of the attraction dekat Brussels, Grand Palace. Berdekatan dengan Grand Palace also kita boleh pergi ke Mannequin Peace. Dekat area sini juga kita ada Hard Rock Cafe. Let's say pada you guys yang nak beli t-shirt. Oh ya, tempat ni just walking distance di hotel je, dekat-dekat. Harness ni actually untuk abang sebab dia agak-agak ni lah sikit kan. Agak bahaya lah kot dia berlari-lari. So jangan salah sangka tau. Ni pula okay, Brussels ni dia terkenal dengan waffle. Just Google the famous waffle in Brussels dan you guys akan jumpalah kedai ni. Okey, suhu dekat Brussels ni surprisingly memang sangat sejuk ya. Sangat-sangat sejuk. Walaupun kami pergi ni musim sama. Sejuknya, ya ampun. Sejuk sangat ni. Tu ladies. Apa namanya? Souvenir pun banyak dekat area sini, area Mannequin Peace. Okey, ni view dalam bilik hotel kami. Not recommended sebab dia bagi kami tingkat paling atas, tingkat 4, dan kena naik tangga dan tangga dia sangat kecil. Siap dah. Ni pula bahagian lobby. Dah nak check out dah, ni waktu pagi. So before keluar, kami pun get ready untuk ni lah, our RTE, panas-panaskan, ready to eat food. Senang nanti sebab kita akan naik train agak lama lah untuk ke next destination, Switzerland. Kita pergi settlekan kita punya RTE food. Semua nak panaskan untuk sarapan. Ni betul ni bakat ni. The struggle is real. Ni lah view hotel. Memang best lah sebab kiri kanan makanan halal. Okey, sekarang ni kami dah berada di train station, Leti train station, sebab nak terus ke Switzerland. This is a Brussels Midi station. Nothing.
Macam saya bagi tahu awal, untuk trip kali ni kami menggunakan Eurail Pass. Eurail Pass ni kami ambil untuk 7 days which unlimited, unlimited. First day kami dah guna waktu sampai daripada airport ke St. Pancras, lepas tu naik Eurostar pergi ke Brussels. Now daripada Brussels kami nak ke Switzerland, kami menggunakan rail pass yang sama. Just plan guna the rail planner untuk ke destination. Untuk trip kali ni kami gunakan 7 days Eurail Pass, which unlimited ride lah untuk selama 7 hari. And not all trains seat reservation is compulsory. Okay, macam train yang nak ke Switzerland ni kami pilih yang tak perlu bayar, otherwise memang kena put aside additional cost lah. Okay, cumanya bila kita tak buat seat reservation, kita punya tempat duduk tu ada potential dah dibook oleh orang lain. Maybe tak waktu kita punya station, maybe the next station orang tu akan masuk. So be prepared. Maksud dia kita boleh cari seat-seat lain yang kosong. Kalau fully book, memang kita kena berdiri lah. Tapi mostly memang ada je free seat ni, don't worry. Ini abang dah sampai di mana? Sementara transit, kami pun pusing-pusing dekat area station lah. Memang cantik. Welcome to Sampai Jerman dah semaju sikit. Actually ni our second time, tapi this time around with anak lah. Kita stop dulu. See you guys next episode.